Pempengaruh media sosial Aiman, 22, mengejutkan ramai apabila melafazkan talak kepada isterinya Siti Jamumal, 26, ketika sedang bersiaran langsung di TikTok. Menerusi siaran langsung, Aiman dan Siti Jamumal bertengkar dan saling tuduh-menuduh sehingga emosi masing-masing tidak terkawal. Aiman atau nama sebenarnya Khairul Aiman Abdul Kudus dalam nada tersekat-sekat akhirnya menceraikan isterinya dengan talak dua. Rakaman itu tular apabila dikongsi semula di pelbagai platform media sosial oleh pelbagai pihak. Aiman memaklumkan enggan terus dipijak dan mahu mengembalikan semula maruahnya sebagai lelaki. Siti Jamumal atau nama sebenarnya Siti Suryani Wahidin yang mendengar lafaz cerai terus terdiam dan menitiskan air mata sehingga terpaksa ditenangkan dua lelaki lain dipercayai pembantunya untuk siaran langsung itu. Sebelum ini, pasangan berkenaan pernah bercerai dan hadir ke Mahkamah Rendah Syariah Shah Alam pada 6 Mei lalu. Bagaimanapun, mereka mengambil keputusan kembali rujuk dalam tempoh kurang 24 jam selepas pengesahan lafaz cerai dibuat. Siti Jamumal kini hamil 5 bulan hasil perkahwinan bersama Aiman dan turut mempunyai 2 anak lelaki, putera Adam Rizki 6 tahun dan putera Aiman Zafran 4 tahun hasil perkahwinan terdahulu dengan Muhammad Syafiq pada 2019 dan bercerai pada Disember 2022. Untuk rekod, Siti Jamumal dan Aiman sebelum ini dimaklumkan berkahwin di Satun, Thailand pada 1 Jun 2024. Jangan membuat sebarang spekulasi yang boleh mencetuskan kontroversi. Apapun, diharapkan semoga kemulut rumah tangga Siti Jamumal dan Aiman dapat diselesaikan dengan baik.